Kali ni aku sampai dekat Bukit Telipong, salah satu spot hiking yang tengah naik dekat area utara. Yang bestnya, sepanjang jalan nak naik tu, suasana dia tenang je. Ketinggian dia lebih kurang 392 meter je. Jadi memang beginner friendly. Kalau rasa tak larat nak mendaki, hampa boleh pakai servis 4x4 ni untuk naik dan turun. Trek dia tak terlalu panjang, dalam 20 hingga ke 40 minit dah boleh sampai atas ikut pace masing-masing. Semua sekali ada 4 checkpoint untuk sampai ke puncak Telipong Hill. Penat memang penat, tapi bila sampai puncak, terus rasa puas. Tempat yang buat kita lupa sekejap masalah hidup. Kebetulan hari yang Nipi tu, kafe dia tutup. Orang cakap kafe tu makanan dia sedap-sedap semuanya. Yang penting kat atas tu ada surau dan juga toilet. View dari atas Bukit Telipong ni memang lawa gila. Boleh nampak kawasan hijau luas, sawah, bukit-bukit, memang tenang. Part nak turun ni memang boleh buat lutut bergegak. Nip suka vibe dekat sini sebab dia tak terlalu crowded macam tempat lain. Jadi kalau hampa cari spot hiking dekat Kedah yang santai tapi view cantik, Bukit Telipong boleh masuk list.